perbincangan yang dikhususkan untuk membongkar isu-isu kesihatan. Semua benda yang kita sebelum ni takut nak komen, mengelak daripada berkata apa-apa. Sekarang podcast bernama You Sihat saya bawakan khas untuk mengupas isu-isu kesihatan untuk dibawakan kepada rakyat Malaysia semua. Dan untuk pilot episod pertama ni, saya bawa seorang doktor yang sudah tak asing lah dalam dunia internet ataupun media sosial. Doktor ni dia jarang menipu. Dia juga Insta famous. Dia seorang TikToker kardiologis. Saya bawakan kepada anda Dr. On Akbar Ali, pakar jantung. Hi Dr. On, welcome to my podcast. Apa khabar hari ni? Baik, thank you very much for having me here. Thank you so much juga doktor untuk datang. Kita faham as a cardiologist, doktor mesti banyak case, busy semua. Nak mengenalkan Dr. On kepada anda semua. Sekarang beliau telah lebih 20 tahun bergelar seorang pakar jantung. Di awal perkhidmatannya, Dr. On sebenarnya berkhidmat di negara Australia lebih kurang 20 tahun plus. Lepas tu baru dia pulang ke Malaysia, terus bertugas sebagai pakar jantung di sebuah hospital swasta di Lembah Kelang. Jadi Dr. On ni dia ada pengalaman di luar Malaysia dan juga di dalam Malaysia, pernah rawat pesakit yang bukan daripada keturunan India, Melayu, Cina, pernah rawat different race dan pernah rawat Malaysian yang sakit jantung. Jadi saya nak jump right into the question, Dr. On. Apa beza sakit jantung orang Malaysia dengan orang di luar Malaysia? Apa beza dia, apa persamaan dia? Perbezaan yang paling ketara, rakyat Malaysia kena serangan jantung, kena stroke jauh lebih muda daripada orang dekat Australia. Purata umur pesakit di Malaysia mungkin 25, 30, 40 tahun, tetapi purata umur pesakit di Australia jauh lebih tinggi, 50, 60 tahun. Kalau nak ceritalah, masa saya kerja dekat Australia, dekat hospital sana, kalau ada satu pesakit umur 55 tahun masuk kena serangan jantung, dah kecoh sikit hospital tu. Umur berapa? 55 tahun. Okay. So people will say, we got a very young patient today. Ada pesakit yang sangat muda, 55 tahun dah kena serangan jantung. Tetapi bila balik Malaysia, 25, 35, correct, tiap-tiap hari ada. So jauh lebih beza. Yang pertama, jauh lebih muda. Apa faktor dia? Adakah faktor keturunan? Adakah faktor genetik? Adakah faktor stres? Ataupun adakah faktor gaya hidup, exercise, berjalan, pemakanan? Yang mana satu? Bagi saya, faktor genetik tak memainkan peranan yang penting. Sebab kalau tengok history dekat Malaysia, sejarah dekat Malaysia, 30 tahun lepas Dr. Mala, 40 tahun lepas Dr. Mala, kita meninggal sebab jangkitan kuman. Betul? Jadi tak mungkin dalam masa satu generasi yang sebelum ni, sebab kematian adalah benda-benda lain, tak ada kena-mengena dengan saluran darah. Biasanya infection atau benda-benda lain. Kanser pun tak sekerap sekarang. Tetapi dalam masa satu generasi ada perubahan yang sangat ketara. Daripada communicable disease, penyakit-penyakit yang boleh jangkit, kepada penyakit-penyakit yang tak berjangkit. Mustahil dalam satu generasi boleh berubah faktor genetik daripada tak menyebabkan serangan jantung kepada serangan jantung. Bagi saya, genetik memainkan faktor yang kecil daripada sebab-sebab menyebabkan serangan jantung. It would not be the major factor. We cannot change our genetic composition within one generation. But then why? Kenapa then Dr. On kata sebelum ni generasi atuk saya lah ataupun generasi ayah saya, mereka meninggal lebih kerap disebabkan oleh pneumonia, jangkitan kuman di paru-paru ataupun penyakit-penyakit berjangkit, yang mana waktu tu of course lah dari segi hygiene, dari segi akses kepada healthcare dan sebagainya lebih rendah. Jadi sekarang dah berubah, tiba-tiba jadi penyakit salur jantung pula. Apa yang berlaku dalam satu generasi ni? Kalau saya jawab soalan tu dengan soalan, saya jawab soalan-soalan. Alright. Generasi sekarang, mak bapak akan melawat anak-anak yang kena sakit jantung. Ya, saya pun experience. Mak bapak yang sihat, nampak macam sihat, akan ziarah anak-anak yang kena serangan jantung atau stroke. Dan di United States, for example, dekat US, change in migration, orang migrasi daripada negara lain masuk negara lain. Banyak setengah-setengah ethnic group, anak-anak akan kena serangan jantung, kematian dan keilatan berlaku sebelum mak bapak dia yang sakit. Jadi mustahil genetik. Mesti ada
something dalam gaya hidup kita, dalam lifestyle kita yang boleh menyebabkan penyakit itu. So that is a proof that it is not genetic. It's not genetic. Okay, if you say it's not genetic, walaupun yalah Australian genetik dia lain, kita Asian genetik dia lain. So senang nak jawab soalan ni, oh genetic, you can just blame on genetic, but you're saying not genetic. Kalau kita tengok gaya hidup daripada generasi sebelum ni kepada generasi sekarang berubah satu dunia. Betul. You know, dari segi transportation, dari segi pemakanan, dari segi gaya hidup. Then why? Apa yang berbeza dari segi gaya hidup di Australia yang Dr. On nampak dengan mata kepala sendiri while you were working there berbanding dengan gaya hidup di Malaysia? Apa yang rasanya lah Dr. On bila you balik tu you macam culture shock? Apa dia tu? Dua benda. Alright. Satu pemakanan. Okay. Lepas satu lagi cara hidup lain selain daripada pemakanan, pergerakan. Alright. So our food and our other lifestyle differences memainkan peranan yang sangat penting. Adakah makanan kita lebih sedap? Betul, memang lebih sedap. Masalah pemakanan ni cerita dia panjang sebab tak apa, kita nak dengar cerita Dr. On. Adakah are you telling jenis makanan tu, our spices, kita punya santan, kita punya lemak, adakah jenis pemakanan kita ataupun cara kita makan? Semua benda. Kita ada masalah dengan, kita ada the differences, perbezaan antara kita dengan negara-negara lain yang mungkin lebih sihat dari satu kategori, kena serangan jantung lebih tua sikit. Satu, apa yang kita makan. Alright. The type of food itself, apa yang kita makan. Alright. Yang kedua adalah berapa banyak kita makan. Yang ketiga adalah berapa kerap kita makan. So it's kind of food that we eat, how much we eat and how frequent we eat them. Soalan saya, dekat mana yang Malaysian paling teruk? Tiga-tiga tu. Kita punya makan ada teruk, kita makan lebih banyak daripada diorang makan dan kita makan jauh lebih kerap Dr. Mala daripada apa dia makan. What do you mean lebih kerap? Kita makan, I want to say the word. Sebut, it's okay, sebut. It's a rude thing to say. But kadang-kadang kita makan macam lembu. Bangun pagi kita start makan, breakfast kita makan, sampai dekat office ada minum sikit. Lepas tu tengah hari ada meeting, ada lunch meeting, ada makan lagi, sirap dengan kari pap. Petang kan ada meeting, makan lagi. Petang, balik rumah makan lagi. Sebelum tengok TV, makan lagi. Sebagai contoh, tahun 1990 when I first arrived in Australia, in Adelaide. Pukul 6 petang Dr. Mala. Kalau tak ada makanan dalam rumah, you sleep hungry. 6 petang? 6 petang. 6 p.m? 6 p.m. By 5 o'clock, semua kedai akan tutup. Semua kedai makanan, semua kedai runcit, semua akan tutup kecuali pub je lah. Semua kedai akan tutup. Dalam satu minggu, 2 hari je, kedai makan boleh buka. Dia tak ada 7-Eleven ke? Tak ada. Hari Khamis, suburb, Jumaat dekat city. Kalau tak ada ayam, ikan, daging dekat rumah, tak ada sayur dekat rumah, kalau berapa, memang tidur lapar. Sebab food is not available 24/7. Terutamanya makanan halal. Even for their people, they don't go and eat at 10 o'clock at night. It is just simply not available. That's the time I have dinner. 10 o'clock is waktu saya makan malam. Sama dengan saya. Kerja lama, kerja jauh, bawa kereta dekat sejam, 2 jam sampai rumah. Unfortunately, the only time we can eat is around 10 o'clock. And it's not healthy. Right. Okay. So, kita lebih kerap, lebih banyak. Apa maksud Dr. On lebih banyak? Adakah portion kita lebih besar? Adakah kita punya entree, dessert tu semua lebih banyak? Which one? Jauh lebih besar. Kalau pergi kat restoran dekat Australia, pinggan besar, portion very control. People in Australia very portion conscious. Alright. Tak ada apa konsep tambah-tambah, tak ada. You order a piece of steak, dapat mashed potato sikit, dapat vegetable sikit, dapat sparkling water, and that is your dinner. Betul? Right. I mean, dia probably drink alcohol, but that is your dinner. There is no concept of tambah-tambah. And our food composition lain. Diorang makan banyak protein, lemak yang sihat yang ada dengan protein. Ada sikit karbohidrat, vegetable. Nasi seminggu 3 kali. Diorang nasi simple karbohidrat kan, simple karbohidrat. Nasi dalam satu paket 5 kilo. Diorang tahan dekat 2-3 bulan. Kita beli beras guni. Makan sehari 3 kali beras. Betul. And small portion of simple carbohydrate. Jauh beza dengan apa yang kita makan. So you mean Dr. On, sebagai kardiologis yang pernah praktis di luar Malaysia dan di Malaysia, adakah Dr. On nak memberi komen bahawa is it your stance yang you mengatakan kes
penyakit jantung di Malaysia lebih tinggi ataupun semakin meninggi, alright, all or whichever, adakah ia berpunca ataupun faktor utamanya adalah tabiat pemakanan? Unequivocally, yes. Without blinking my eyes. Saya nak diet lah lepas ni. Kalau itu komen seorang pakar jantung, kalau semuanya datang daripada makanan, so adakah saya patut bersenam, saya patut pergi gym, saya patut do the dumbbells and what not, ataupun just ikat perut, diet and what not? Sebab you kata it's from pemakanan, then what's the point of exercising? Dua-dua penting. Tetapi you can never outrun a bad diet. Ada banyak masalah kesihatan yang kita boleh atasi dengan pergerakan badan. Contoh, if you're a very fit man, cycling 20 km sehari, tak kisah makan nasi banyak. You will burn the calorie. Alright. Correct? Okay. In that way, the diet can be compensated by a lifestyle changes. Okay. Tapi kalau you makan trans fat, alright, contohnya makan trans fat. Trans fat ni jenis lemak yang sangat tak sihat, kebanyakan negara dah ban. Processed food. Dan It contain the processed food. Alright. Processed food ada yang trans fat. Margarine dekat Malaysia, pelanta dekat Malaysia. Contohnya minyak yang kita gunakan berulang-ulang kali untuk goreng. Alright. Minyak tu akan tukar masuk trans fat. Alright. Dia akan absorb dalam badan kita. Kita akan serap dalam badan kita. Dalam badan kita tak ada mekanisme nak kurangkan trans fat. Tak ada mekanisme nak buangkan trans fat. Dan dia faktor utama menyebabkan keredangan di dalam selaput saluran darah jantung, menyebabkan serangan jantung. Alright. Kalau banyak makan trans fat, banyak makan margarine, pelanta yang tak sihat, kuih-kuih tak sihat contohnya, you can run 15 kilometers every day, it will not solve your problem. Alright. So ada faktor pemakanan boleh compensate dengan pergerakan badan, dan ada pilihan makanan you lari macam mana pun you cannot compensate. Dua-dua penting. Kena seimbang. So you must know what to eat, how much to eat, but you must know things that memang kena avoid, sebab pergerakan tak boleh atasi masalah dia. Alright. Okay. Tapi putting aside pemakanan saya faham, senaman saya faham, ada tak apa-apa scientific studies ataupun research yang mengatakan certain genetik memang lagi tinggi risiko untuk dapat penyakit jantung ataupun serangan jantung dari segi racial composition di Malaysia, Melayu, Cina, India? Ada tak yang lebih kerap, yang lebih tidak kerap dan sebagainya? Ada 3 faktor, 3 kategori. Satu, genetik. What we are born with. We cannot change. Alright. It's imprinted. Second level, kita tak bincang banyak, epigenetik. Alright. Epigenetik. Yang ketiga adalah gaya hidup kita. Okay. Banyak emphasis yang diberikan kepada genetik, and we feel hopeless. Walau ayah aku sakit jantung, mak aku sakit jantung, adik-beradik semua sakit jantung. Doktor, saya memang akan kena serangan jantung. Doktor, jangan bimbang, doktor lebat apa-apa. And we don't play. Tapi the argument against that, kenapa setengah-setengah bangsa di Australia, contohnya Fijian, Indian, kalau dia duduk dekat Fiji, dia healthy. Alright. Bila migrate dekat Australia, adopt Australian diet, lifestyle, dia become unhealthy. Kenapa South American, Venezuelan duduk dekat Venezuela, dia mungkin tak ada sakit jantung, masuk dekat US ke sakit jantung. Ada setengah-setengah genetik memainkan peranan yang penting. Contohnya Indian, for example, kita banyak tendensi untuk simpan lemak dekat perut. Right. And Indian, Malay people including, akan dapat kencing manis dalam BMI yang lebih rendah daripada orang putih. Alright. Contohnya, negara India, purata BMI diorang, berat badan diorang, jauh lebih rendah daripada purata berat badan dekat US. Alright. Okay, so the average BMI in India is far lower than in the United States. Okay. But the rate of diabetes in India is highest around the world. Ya, betul. So maknanya bukan setakat berat badan, bukan setakat lemak di dalam badan. Tendensi badan kita nak simpan lemak dekat mana pun penting. Alright. Jadi kalau orang India, orang Melayu, memang tendensi dia badan kita akan simpan lemak dalam hati dekat sekeliling organ yang akan meningkatkan kadar keradangan dan resiko sakit jantung. Orang putih ni pula dia suka simpan lemak bawah kulit. Alright. Jadi tangan gemuk, kaki gemuk, mungkin it's not that bad. Sebab lemak memang sepatutnya duduk bawah kulit. Okay. Bukan dalam liver, bukan di sekeliling organ-organ yang utama. So yang tu ada genetik. Tapi Dr. Mala, look it this way.
Genetik ni macam resepi. Okay. My favorite is maybe banana cake. Okay. Alright. For example. Ada resepi banana cake dekat situ. Okay. Dan ada produk. Alright. Okay. Kalau saya bagi resepi yang sama kepada 10 orang, you rasa 10 kek tu rasa sama ke lain? If I give it to 10 bakers, same recipes, I give it to 10 shop. Please bake the cake, this is recipe. Lain lah. Lain. Jadi bermakna ada banyak faktor-faktor yang ambil peranan antara resepi dengan final product. Okay. Ya. Yang tu epigenetik. Okay, ya, epigenetics. Yang tu epigenetik. Maknanya kadang-kadang resepi tu ada. Alright. Badan kita, cara pemakanan kita akan padamkan setengah-setengah genetik. Alright. Ataupun kalau macam kertas tu kita lipat kertas tu tutup sikit resepi tu tak nampak. Histone modification. Ada banyak faktor yang memainkan peranan. Kalau genetik tu baik, perangai tak elok, jadi tak elok. Ada genetik tak elok, tapi kalau perangai itu baik, mungkin hasilnya not too bad. Alright. So concentrate on things we can change and less on things that we cannot change. Okay. Because if you concentrate on things that you cannot change, you feel hopeless. Alright. Sebenarnya tak hopeless. So okay. Alright. Sebab Dr. On cakap banana cake tadi, saya dah lapar dah pula tiba-tiba. Okay, so saya nak tanya dari segi kesihatan secara umum, sebab tadi you mention about kencing manis, lemak, liver. Dari segi kesihatan secara umum, chronic disease, hypertension, high cholesterol dan juga kencing manis dan penyakit jantung sendiri, yang mana lebih berbahaya? Manis atau masin? Gula atau garam? Dari segi keseluruhan, gula. Gula lagi teruk daripada garam. Untuk kebanyakan masyarakat secara umum, kalau nak lari daripada gula atau lari daripada garam, saya rasa elok lari daripada gula. Tapi bukan ke kalau untuk tekanan darah tinggi, hypertension, yang mana faktor utama untuk penyakit jantung kan, kita akan kata ambil low salt, kurangkan garam. Sekarang doktor kata gula pula. Macam mana tu? Dari segi keseluruhan. Alright. Kencing manis, alright, darah tinggi, alright, kolesterol, sakit jantung, sakit kolesterol. Sugar is more important to avoid than garam. Sebab sugar ni satu, dia addictive. Alright. Dia memang akan menyebabkan ketagihan. Alright. Yang kedua ni, banyak kesan-kesan jangka pendek dan jangka panjang sebabkan gula. Sebab gula dalam badan, bahan yang badan kena kawal dengan secara rapi. Alright. The range of sugar level in our body is very narrow. Okay. Bila kita makan gula, can you translate that? Apa maksudnya tu? Mana kadar gula yang dibenarkan di dalam darah kita, sangat kadar dia sangat apa? Narrow. Narrow. Tak boleh rendah sangat, tak boleh tinggi sangat. Alright. Kalau rendah sangat kita boleh rebah, boleh mati. Alright. Tinggi sangat bahaya. Jadi badan akan pulun, akan usaha supaya kadar gula kita macam ni je. Rendah macam ni, high macam ni. Betul? It will do everything we can. Makan aiskrim 3 kotak pun gula akan macam tu juga. Alright. Siapa yang buat kerja ni? Insulin. Alright. Badan kita akan keluarkan hormon insulin untuk regulate kadar gula dalam badan. Jadi kalau orang tu makan gula dekat 5-6 tahun, takkan jadi kencing manis. Dia akan ambil masa lebih jauh daripada tu. Sebab badan akan maintain kadar gula tu dengan insulin. Masalah dia, insulin penting. Sangat penting. Without insulin we cannot live. Tapi insulin tu sendiri apabila terlalu kerap dia naik atas dan sentiasa naik di atas, akan memberikan keradangan di dalam badan. Dan antara kesan jangka panjang terlalu tinggi insulin, insulin akan suruh buah pinggang kita untuk simpan garam dan air. Sebab tu ramai orang yang mungkin ramai orang kaki-kaki bengkak. One of the solution is to cut the sugar. Not to say salt is not important. Kalau orang tu masalah dia darah tinggi, masalah dia memang dia darah tinggi sangat, lain tak ada masalah. Makan ikan masin, makan telur masin 2-3 biji, memang sure the next day BP will go up. So it does not mean they can eat salty. Alright. So saya nak recap sekejap. Tadi doktor kata bila insulin asyik naik, insulin akan suruh buah pinggang cut off salt and simpan keep salt dengan water. Betul. So sugar dengan salt ni dia sepupu lah sebenarnya dalam darah. Dia berkait lah. Betul. Sangat kait rapat. Alright. So doktor kata
tubuh lagi pulun, lagi kena berhempas pulas untuk maintain kadar gula untuk bertahun-tahun lamanya sebelum dia give up. Betul. Sebelum dia mengeluarkan gula melalui buah pinggang, sebelum dia dah haywire, dah tahap gula dalam darah, dia sebenarnya dah bekerja in silent sampai dia dah burn out, barulah kita nampak sebagai kencing manis. Betul. Okey. Now, dari segi garam pula, tadi doktor kata makan ikan masin dan sebagainya boleh dapat darah tinggi. Tapi kita ada orang yang tinggal di pantai timur, nelayan dan sebagainya, makan ikan masin, telur masin everyday yang memang salty tongue lah dah bertahun-tahun lamanya, dia pun tak dapat darah tinggi immediately after some years, dan ada yang tak dapat juga. Mekanism salt pula, Dr. On. Salt intake does not cause high blood pressure. Alright. Jadi pengambilan garam tidak menyebabkan tekanan darah tinggi. But if you have high blood pressure, salt intake will not help. It's a big distinction. Susah tu. Susah. Kalau you makan garam, you boleh buang garam tu. Buah pinggang memang ada mekanisme untuk buang garam. So our body regularly, if you eat too much salt, we would drink extra water and we would just go to the bathroom, kita akan kencing keluar je. Tetapi mekanisme nak buang garam, mekanisme nak buang gula tak ada dalam badan. Badan sebenarnya tak ada mekanisme nak buang gula. Gula kena tukar pergi glycogen, sumber tenaga dekat otot. Bila glycogen dekat otot dah penuh, gula mesti ditukarkan kepada lemak pergi triglyceride. Garam buang air kencing. Makan buang. Tapi kalau ada darah tinggi, it will cause high blood pressure. So kalau memang ada penyakit darah tinggi, terutamanya susah nak kontrol dengan ubat yang biasa, ataupun nak kontrol darah tinggi tanpa ubat, antara mekanisme apa benda yang kita boleh buat, kurangkan gula dan garam. Kalau orang tu tak ada darah tinggi lagi, boleh buat amalan yang makan garam secubit sehari di pagi hari, nasihat-nasihat di media sosial tu. Secubit sehari, amalan Islam. Memang dalam agama Islam ada hadis yang menggalakkan kita rasa garam sebelum makan. Contohnya, secubit, sedikit. Dia bukan makan telur masin 3 biji. Dia bukan sengaja campur garam dalam air, daripada minum air kosong minum air garam. Bukan bermaknanya boleh minum soft drink yang terlalu banyak air garam. Jauh berbeza. Secubit garam ikut sunnah, that's not a problem. Tapi janganlah amalkan garam tu semata-mata nak lawan darah tinggi. Ada orang pula kata darah tinggi ni adalah simptom tak cukup garam. Itu. Jadi kalau orang tu tak ada darah tinggi, you agree boleh ambil secubit macam tu. Kalau pesakit tu ada darah tinggi, boleh tak nak amalkan? Sedikit secubit tak ada masalah. It's all about quantity that make it poison. Betul. Kalau sedikit, takkanlah nak masak tak ada langsung garam. It become unpalatable. Cuba masak tanpa garam langsung, tak boleh makan. Tak ada orang nak makan. No one will eat. So it's not the devil. The devil is on the dosing. Since kita dah dekat discussion ni, gula, garam, what about MSG? Adakah dia devil? Adakah dia langsung tak patut diambil? Dan directly, adakah dia menyebabkan radang? Adakah dia menyebabkan insulin spike dan semua yang Dr. On sebutkan tadi? MSG ni monosodium glutamate. Betul. Dia adalah garam. Molekul dia satu glutamate, which is a product of amino acid. Satu lagi sodium, sama dengan garam dekat meja kita. Garam yang kita makan dekat rumah adalah sodium chloride. MSG adalah sodium glutamate, monosodium glutamate. Dia bertindak balas di tempat lain dekat lidah kita. It give you instinctives. Dia menyebabkan makanan yang kita makan tu sedap. Betul? Ada pro, ada cons dia. Guna sedikit MSG dalam pemakanan sebenarnya ubiquitous. Kalau you nak ke tak nak ke MSG Dr. Mala, kalau you beli makanan dekat luar, kalau you makan dekat luar, you beli makanan yang keluar daripada plastik, yang keluar daripada botol, yang keluar daripada kotak, atau you keluar daripada tin, kebarangkalian memang ada MSG, because dia bahan perasa yang sedap yang membuatkan orang nak makan lagi. So, adakah tadi gula doktor kata kena kurangkan, garam it's okay. So, MSG ni adakah you tell your patient jangan ambil langsung? Adakah group of patient yang you kata patut ambil, ataupun what would be your take? Saya jarang discuss pada MSG, jarang orang tanya pasal MSG, first time kena tanya.
Tapi kadang-kadang ada setengah-setengah dietitian, ada setengah-setengah health expert recommend gunakan sedikit MSG kepada makanan-makanan untuk orang tua-tua. Kadang-kadang bila orang tua-tua ni dia hilang deria rasa dia. Dia lost appetite. Bagi makan apa pun dia rasa tak sedap, tak nak makan. They lose weight, they don't have enough protein intake. There are some dietitian, there are some health advocate overseas yang suggest guna sedikit MSG untuk beri kick rasa tu dia makanan orang tua-tua sedikit. Alright. And it's not a problem. I don't normally do it, but I don't think it's the devil. Alright. So, gula, garam, perasa. Paling devil yang mana satu? Gula. Kedua? Garam. Garam. Alright. Okay. So, tu makanan. Dan kita dah cakap pasal senaman tadi. Satu yang agak selalu berlaku di Malaysia dan mungkin kurang di negara luar. I remember you have told me this many years ago. Rokok. Okay. Mana lebih berbahaya untuk jantung? Perokok yang bersenam begitu aktif ataupun tidak merokok juga tidak bersenam? Yang mana satu? Tough questions. Saya dalam prinsipal saya, Alright. kena bersih dulu, Okay. baru pakai baju. Ataupun ambil air semayang dulu, baru solat. Betul? Okay. Berhenti isap rokok dulu. Alright. Get rid of the obvious health risk in your body. And Alright. then undertake health improving measures. Alright. Tak boleh guna alasan saya badan fit, saya bersenam, saya tak gemuk, saya boleh six pack, saya boleh cycle 30 km lagi jauh daripada doktor bawa kereta. Tapi saya nak merokok. It doesn't help. Alright. It So, doesn't help. rokok lagi berbahaya lah. Bagi saya, yes. Rokok tradisional versus e-cigarette. Mana lagi berbahaya? Dua-dua bahaya. Kenapa? Tapi e-cigarette ni dia nikotin free. So say you. Kenapa tu? E-cigarette is completely unregulated. Apa maksud dia? Tak ada orang kawal apa kandungan air dalam e-cigarette tu. Okay. Saya nak tanyalah orang yang isap e-cigarette ni. Okay. You all tahu tak apa yang you isap? You all tahu tak? You all tahu tak? Ada tak senarai kandungan apa ada dalam liquid tu? Okay. Sebagai contohnya, Okay. 70% bila kita buat sampel, ada buat study dekat United States, dekat Amerika, buat study, buat kajian, ambil sampel-sampel cecair e-cigarette yang diorang promote sebagai nikotin free. Okay. Hampir 70% yang claim dia tak ada nikotin sebenarnya ada nikotin. Dan lebih daripada 30-40% daripada produk yang diorang promote tak ada nikotin, sebenarnya kandungan nikotin dia jauh lebih tinggi daripada rokok tu sendiri. Tapi dia jual sebagai nikotin free. And I put it to you, kalau company yang jual e-cigarette tu tak buat e-cigarette tu sedap sampai budak tu, termasuk budak sekolah rendah tu, beli sekali lagi, they will not sell it. They will only sell it if they know you will come back and buy more. So dia Dia kena sama jadikan, dengan makanan junk food. Dia kena jadikan benda tu ketagih. Sedap dan ketagih. Dan nikotin adalah antara bahan-bahan yang menyebabkan ketagihan. Ada banyak benda-benda lain yang boleh letak dalam e-cigarette yang boleh menyebabkan ketagihan. Our lung is never designed to inhale vapor. Badan kita tak dibuat untuk sedut asap atau vapor. Alright. So dua-dua benda yang tak baik, dua-dua kita kena berhenti. Masalah e-cigarette ni tak regulated. Negara India for example, you tak boleh bawa masuk e-cigarette. It's banned. Like many countries, Singapore juga I rasa. Dah ban. Alright. Okay. Sekolah anak saya darjah 6 Alright. di KL, Alright. isap vape di depan guru. Oh my god. Dalam bentuk pen dengan pemadam. Oh my god. Jadi kalau buka pen tu, macam buka pen, kan budak-budak kadang suka sedut pen kan. Saya kadang sedut pen, kadang fikir kan. Jadi budak tu buka pen tu, sedut pen tu depan cikgu yang mengajar matematik. Oh my god. Dalam pencil case tu ada 2 pen, 2 e-cigarette, ada 2 pemadam, 1 pemadam betul, 1 e-cigarette. Oh my god. And that is the reality that we have. Dia sangat Sekolah addictive. anak saya sendiri. Oh my god. Okay. And they are readily sponsoring event in school.
vape. Yes. Sponsor event in school. Yes. Macam mana dia orang masuk sekolah? Oh, that's another podcast to go. Oh my God. So kalau tadi Dr. On kata in the starting, one generation kita dah move up. Kita move down umur heart attack daripada umur 50-60 tahun dah turun jadi 20-30 tahun. Yang vape daripada sekolah rendah ni adakah akan jadi lagi muda? Saya sangat bimbang dan saya sangat takut. Sebab ini fenomena yang baru. Right. Kita tak ada lagi kajian jangka panjang yang akan memberitahu kita apa kesan vape jangka panjang. Bukan setakat kesan kepada sakit jantung. Right. Atau malah what happened to their lung. Right. What happens, you rasa budak-budak darjah 6 kalau isap vape dari umur 12 tahun. Okay. You rasa masa umur dia 16 tahun, 18 tahun, Gone. adakah you rasa dia punya paru-paru dia akan normal seperti orang yang tak isap vape? Gone. Soalan yang saya nak tanya kepada mak bapak. Jadi kalau mak bapak itu isap vape, anak pun akan banyak isap vape. And what about dia orang punya brain development, memory power, semualah. Semua kacau. Banyak. Kita tak tahu. Right. Kalau badan tu, kalau dia orang argue, benda tu tak serap di dalam darah, orang tu tak rasa, dia takkan isap. Dia mesti ada efek kepada badan kita. Mesti ada efek kepada pemikiran kita. Sebab tu kita beli, kita isap lagi, betul? Betul. Sama dengan gula. Quite addictive. You makan, you rasa comfort food. You stress, you makan. Alright. You rasa best. Betul? Alright. You rasa ada kick sikit. Okay. Ada efek dekat otak. Keluar dopamin. Sama dengan e-cigarette. So tak boleh argue, tak ada masuk yang tak ada kesan dekat otak. Tak ada. It's impossible. Otherwise you wouldn't sell it. Alright. Sangat merisaukan sebenarnya tabiat ni. Hopefully lebih banyak undang-undang, regulation dan akta akan dikeluarkan berkenaan dengan e-cigarette dan juga tabiat vaping terutamanya di bawah umur, below 21, below 18. But generally in total jugalah macam Dr. An kata, kalau ibu bapa yang vaping e-cigarette depan anak-anak, I think senanglah untuk anak-anak tu pun mengikut tabiat tersebut. Jadi kalau daripada apa yang dikongsikan oleh guest kita pada hari ini, pakar jantung yang pernah berkhidmat di Malaysia dan juga di luar Malaysia, kita nampak seakan-akan masalah penyakit jantung dan penyakit kronik secara umumnya mungkin akan menjadi lebih muda. Umur diagnosis tu menjadi lebih muda, menjadikan kita masyarakat yang kurang sihat lah, kurang produktif, kurang aktif dan sebagainya. Jadi bila penyakit ni semua menjadi lebih muda, lagi kerap berlaku, satu benda mudah untuk kita villainize ataupun untuk kita tuduh adalah vaksin. Okay? Dan sekarang bila umur serangan jantung terutamanya menjadi lebih muda, kita tengok 29 tahun serangan jantung, 24 tahun serangan jantung, main badminton serangan jantung, cyclist serangan jantung. Benda paling utama, paling pertama yang orang komen adalah vaksin COVID-19. Okey, dan ada banyak debat di luar sana. Saya adalah doktor yang sangat vokal ketika pemberian vaksin COVID-19. Banyak juga dikecam. Apa komen Dr. On sebagai pakar jantung yang melihat fenomena ini secara neutral? What's your comment? Ada banyak yang kita tahu, ada banyak yang kita tak tahu. I will talk about something that we know first. Alright. Apa yang saya tahu, fakta dia, sakit serangan jantung adalah punca utama kematian dan keilatan semua kategori orang dewasa daripada 2003 sampai sekarang. Okay. My youngest patient, Dr. Mala, was in Australia 19 years old. It was 2003. Okay. Pesakit paling muda saya, lelaki, umur 18 tahun, hampir-hampir 19 tahun di Australia tahun 2003. Masa tu tak ada lagi COVID. Masa tu tak ada lagi COVID-19. Alright. Now, are we seeing younger and younger? Yes. But I have been treating patient with heart attack umur 25-28 tahun well before 2019. I think COVID came 2019. Betul? Fenomena ni dah berlaku lama. Okay. Mungkin bersebar lagi senang sekarang dengan social media, dengan TikTok, dengan Instagram, dengan YouTube. Kita dapat tahu lebih jelas. Tapi statistik itu memang ada. Kematian di kalangan orang remaja, di kalangan orang muda, dewasa dah berlaku lama. Right. Dan antara punca utama kematian di kalangan orang dewasa masa zaman COVID dulu adalah penyakit COVID itu sendiri. Antara mekanisme kematian, keilatan selepas atau semasa kena penyakit COVID-19 adalah serangan jantung. Because COVID-19 ni akan menyebabkan pembentukan darah beku di dalam saluran darah dari dalam paru-paru. Jadi antara punca utama kematian dan keilatan
COVID adalah heart failure, heart attack and respiratory failure. Correct? Okay, betul. Now, adakah vaksin memberi sumbangan? Mungkin saya tak tahu. Tapi at that point in time, people were dying and dropping like a bird, and that was the best thing that we have. Right. And I took it, you took it, and everyone took it. Now, ada bukti-bukti tak menyebabkan kita percaya vaksin menyebabkan keradangan? Ada. Betul? Keradangan di mana? Keradangan di dalam badan ada. Alright. Ada report mengatakan certain vaksin boleh menyebabkan keradangan di dalam otot jantung. Alright. Tetapi saya nampak myocarditis. Saya nampak keradangan di otot jantung 20 tahun sebelum COVID muncul dan saya akan nampak keradangan di dalam jantung 20 tahun lepas COVID vaksin itu dah habis. Alright. At that point in time, that was the best thing that we have. Alright. It saved a lot of life. Alright. Is it the best vaccine in the world? I don't think so. I think we have far better vaccine than COVID-19. At that point in time, when people was walking to my hospital and within 3 hours dropped dead. Yes. Best thing we had, I took it, my family took it. Yes, saya pun memberikan debat ataupun penerangan yang lebih kurang sama. That is the best we had at that point in time. Medical selalu macam tu. Kita mungkin ada pembaharuan ataupun penambahbaikan teknologi perubatan macam serangan jantung. Once upon a time bagi ubat cair darah, streptokinase, dan ada methylates, dan at one point sekarang primary PCI, and it becomes better and better and better, dan dia punya kadar orang yang sembuh itu menjadi lebih tinggi dengan kemajuan teknologi perubatan lah. But then orang akan komplain pula sebab mahal sangat pula kan, lagi banyak teknologi dan sebagainya. So saya pun agree dengan benda yang sama juga. Tapi nak tanya juga Dr. On, so bila diorang ambil vaksin pada tahun 2021, okay, sekarang 2025 individu tersebut kena serangan jantung dan diberi komen, darah beku tu daripada vaksin tersebut, dan patient Dr. On contohnya di hospital. What's your explanation? Apa yang doktor jawab? Kebanyakan pesakit saya mungkin tak berani ikut dalam macam tu. Alright, biasanya dia tanya dekat media sosial lah. But it's okay. They ask me the questions. Alright. First of all, I would like them to look at themselves first. Okay. Saya akan tengok blood test diorang. Okay. Apa dia punya HbA1c, apa kadar gula, apa kadar triglyceride, HDL dengan LDL, complete lipid profile. Tengok bentuk badan dia. Alright. Tengok cara hidup dia, tengok tekanan darah dia. Ada banyak lagi sumber-sumber ataupun punca-punca utama yang kita dah tahu, dah memang sah, confirm, contribute to heart attack. Dan bila tengok rupa bentuk saluran darah tu, kita dah tahu benda ni years in making. Soalan you mungkin susah nak jawab, tapi kalau orang tu kena, paling senang nak jawab. Kalau 2021 ambil vaksin, hujung 2022 lagi teruk. Dalam masa setahun lepas ambil vaksin kena serangan jantung. Okay. Darah beku dalam jantung. Bila buat angiogram 3 blok, and this is the real patient. Okay. She took vaccine and after second or third dose she had a heart attack. And she came to me straight, "Doctor, I think vaksin ni menyebabkan saya serangan jantung." Okay. What's your answer? Very educated lady. Alright. Easy. For me, dah buat angiogram, dah bubuh stent. Saya paparkan gambar saluran darah jantung dia dekat TV. Okay. Saya tunjuk saluran darah yang normal, saluran darah yang dia ada sekarang. Dekat mana blok sepenuhnya, yang mana saya letak stand 2-3 pagi. Dan saya tunjuk saluran darah yang lain-lain yang ada banyak blok. Ketiga-tiga saluran darah dia blok. Dan saya jelaskan kepada dia bagaimana pembentukan sumbat saluran darah itu berlaku. Explain in detail. Selaput pertama, selaput kedua, selaput ketiga. How long it takes to develop all this narrowing. Tiga-tiga saluran darah ada blok. Ada kalsium, pembentukan kalsium. Mustahil. Kalau bila saya dah explain semua mekanisme tu, dia sendiri cakap, "Okey doktor, saya faham dah. Saya dah faham. Ini bukan vaksin." Sebab benda tu proses berlaku tu lama. Pembentukan tulang di dalam selaput saluran darah jantung, it takes months and years. So if you took vaccine 6 months ago and 12 months ago and all 3 arteries of yours are blocked, full of calcium, it cannot be calcium. It cannot be a vaccine. So look at yourself and change what we can change, as opposed to blaming others or something else. Alright. Kalau saya rumuskan apa yang Dr. On cakap, dia sebenarnya berbeza dari pesakit ke pesakit lah. Dia kena go back to your doctor. Doktor akan tengok faktor risiko kita yang lain juga dan sebagainya. Saya sangat menarik bila doktor sebut tentang kolesterol jahat dan sebagainya. Kalau Dr. On sedar di media sosial sekarang, ada satu very interesting kontroversi. Orang ramai sekarang yang educated. Lepas pandemik ni kita macam health literacy masyarakat Malaysia ataupun masyarakat dunia bertambah. Jadi ramai yang
yang tak bersetuju dengan penggunaan terma kolesterol jahat. Sebab dia kata kita dah villainize, kita dah jadikan kolesterol itu sebagai penjahat dah terlampau lama. Sebenarnya dia baik, dia tak jahat pun. Kenapa Dr. On panggil dia kolesterol jahat? Apa yang dia buat? I didn't use the word jahat. Saya tak guna perkataan jahat tu. Saya guna perkataan HDL. You all rewind balik tengok. Saya rasa dia sebut tau jahat tadi. Tapi tak apa. Right. I said kolesterol HDL and LDL. Alright. Ramai orang suka gunakan istilah jahat dengan baik. Saya kurang setuju dengan istilah tu. Tapi nak memudahkan pemahaman, mungkin boleh guna istilah jahat dan baik. Kolesterol ni 70-80% badan kita yang buat. Liver kita yang buat. Alright. Tetapi sebenarnya bukan LDL, HDL. Alright. HDL dan LDL bukan kolesterol. Saya ulang balik. HDL dan LDL bukan kolesterol. HDL dan LDL adalah transport system, pembawa. Dia macam bas yang bawa kolesterol dengan triglyceride. Alright. Ramai orang dalam sosial media kata LDL ni badan kita buat. Kolesterol LDL badan kita yang buat. Our liver make LDL. Jangan pandai salah. Our liver buat dua saja transport system. Iaitu VLDL dengan HDL. VLDL, very low density lipoprotein, dia macam bas. Liver kita, hati kita buat bas. Dalam bas tu ada penumpang. Penumpang dalam bas tu adalah lemak dan kolesterol. Jadi VLDL sebenarnya bukan kolesterol. VLDL ni nama bas. Dalam bas tu ada banyak lemak, triglyceride ataupun kolesterol. Tugas VLDL ni bawa lemak dan triglyceride tu, lemak dan kolesterol tu pergi badan, bagi. Dia ada banyak bus stop. Okey, engkau nak lemak untuk tenaga, aku bagi engkau triglyceride. Engkau nak kolesterol untuk buat hormon, saya bagi engkau kolesterol. Okey. Bila dia dah bagi lemak, dia dah bagi kolesterol, penumpang tu akan berkurang, betul? Jadi bus tu akan mengecut. Jadi tukar nama jadi VLDL pergi IDL, intermediate density lipoprotein. IDL ni pula pergi lagi banyak bus stop, bagi lagi kolesterol, bagi lagi lemak dekat tubuh badan untuk keperluan badan, betul? Lama-lama dia dah jadi kecil, baru dia tukar nama jadi LDL, low density lipoprotein. Adakah liver yang buat LDL? Bukan. Jadi kalau mana-mana doktor kata LDL ni liver yang buat, maknanya dia kurang faham tentang sequence of LDL is a byproduct of VLDL and IDL, correct? HDL. Orang guna istilah baik pula. Liver buat bas tapi tak isi penumpang. Liver kata engkau ni kerja engkau ni, bas engkau ni, engkau bas kosong engkau pergi. Engkau pergi semua bus stop. Mana-mana kolesterol yang tertinggal dekat bus stop tu yang VLDL tinggalkan tapi badan tak pakai, engkau orang bawa balik kat aku. I will recycle that. That is what we call reverse cholesterol transport. That is the task of HDL. So liver produce nascent HDL particle. HDL yang kecil, yang kurus, dia jadi gemuk-gemuk, bila dia kutip semua kolesterol berbadan pulang balik kepada liver. Apa yang kita measure dalam blood test bukan LDL. Apa yang kita measure dalam blood test bukan HDL, tetapi adalah kandungan kolesterol di dalam LDL dan kandungan kolesterol di dalam HDL. Alright. So dia tak jahat lah. Dia tak jahat, dia ada kerja dia sendiri. Dia tak baik lah. Tetapi dia boleh jadi jahat. Saya bagi contoh. Kalau saya tinggalkan LDL kolesterol dekat banyak bus stop dan badan tak guna LDL kolesterol tu untuk hormon ataupun untuk struktur sel, dinding sel kita. Ada benda yang kita buat dalam badan kita yang akan tukar karakter LDL ni jadi jahat. Badan kita, immune system kita kenal LDL. Dia tahu sistem pertahanan badan kita, dia kenal pasti apa liver kita buat, dia tahu. Yang ni rumah sebelah yang buat ni, dia orang kampung saya takkan attack dia. Tetapi kalau LDL tu bertukar rupa, bertukar karakter, jadi macam orang lain, sistem pertahanan badan kita tak recognize, tak boleh kenal pasti ini bukan liver yang buat, dia dah tukar. Jadi saya akan attack LDL tu sebab dia macam orang luar. Dia bukan tetamu saya, dia bukan ahli keluarga saya. Jadi sistem pertahanan badan kita akan lawan LDL tu, akan cuba hancurkan LDL tu, termasuk LDL yang ada di dalam selaput saluran darah. Itu nama je inflamasi. Jadi punca utama sakit jantung bukan kolesterol, tetapi adalah inflamasi. The inflammation.
Tapi apa yang menukarkan LDL daripada normal pergi tak baik? Kolesterol, gula, darah tinggi, smoking, stress? vaping, mungkin stress, chronic renal failure. These are the factors that has been shown to transform the LDL to something else, to oxidize the LDL, to transform the LDL to something that the body cannot recognize and causes heart problem. It becomes smaller, it can enter the artery, it causes a problem. Penerangan Dr. On sangat lengkap, sangat kompleks. Saya tak pasti berapa ramai viewers yang dapat tangkap, berapa ramai yang a bit confused di sana. Tapi soalan saya mudah. Adakah dunia, adakah human dah habis research dalam bidang ini? Adakah kita telah memahami mekanisme yang berlaku di dalam tubuh? Adakah kita telah, if the right word to use, maksum dengan this kind of knowledge? Have we known to the ultimate of it? Ataupun adakah it's a continuous process of learning? Are we still updating the education? Sebab ada di luar sana orang yang memberikan nasihat like do this, do that. Macam dia dah faham habis dah benda tu. But, they are experts, PhD holders dan sebagainya, research scientists and whatnot yang kata, no, bahagian ni kita masih tak faham. We still don't know why this happen. Kita masih tak tahu kenapa plate tu dislodge dan sebagainya. So, soalan kepada Dr. On, adakah masyarakat saintis, doktor dunia telah memahami this part completely ataupun adakah it's an ongoing learning? It's an ongoing learning. Knowledge yang doktor ada, kita ada sedikit pemahaman, sedikit wisdom, but God has not granted us a crystal ball. Kalau celup jari saya dekat laut, basah jari saya dekat laut, itu mungkin ilmu yang kita ada berbanding dengan ilmu yang ada dekat luar sana. Medical science is related to time. Alright. Apa yang kita percaya betul hari ini, mungkin anak-anak saya, cucu-cucu saya, mungkin benda tu bukan betul. Is relative of time. But for the time being, kalau ada masalah kolesterol, terutamanya kalau ada pernah kena serangan jantung, ikut nasihat doktor yang merawat. Alright. Tak semua orang yang ada high kolesterol perlu makan ubat kolesterol. Tak semua orang yang tinggi LDL dia kena makan ubat kolesterol. Kita bagi ubat kolesterol bukan untuk rawat kolesterol. Alright. Saya ulang balik. The reason why we give cholesterol lowering medication is not to reduce your cholesterol. We couldn't care less. Kan? Dia kenapa doktor bagi? Peduli ke kalau LDL 3 ke 4 ke 5 ke 6 ke 7? Kita bagi ubat kolesterol, kita tukar cara gaya hidup, tukar cara pemakanan untuk kurangkan resiko keseluruhan. Terutamanya kepada pesakit-pesakit yang memang dah pernah kena serangan jantung, dah pernah kena stroke. Orang macam tu memang layak makan ubat kolesterol sebab terbukti jelas resiko untuk kena serangan jantung kali kedua selepas kena kali pertama jauh lebih kurang kalau kita makan ubat kolesterol. Regardless of your cholesterol level. Saya kalau orang kena serangan jantung, saya buat angiogram, kita tak tengok pun blood test dia kolesterol tinggi tak tinggi. I'm not giving cholesterol medication to reduce their cholesterol. Alright. I'm giving their cholesterol medication to reduce the overall risk. Therefore, I must understand the overall risk. Alright. Macam kolesterol dekat bus stop tu. Kalau kolesterol tu muka dia molek-molek je, tak ada tanda-tanda terjejas pun, biarlah, leave it alone. Tapi kalau banyak kolesterol tu terjejas, kita kena kurangkan kolesterol dia sebab badan dia ada tinggi gula, dia isap rokok, dia isap vape. Kebanyakan kolesterol dia akan jadi kolesterol jahat, boleh menyebabkan kerarangan. Jadi antara faktor benda saya kena buat, saya kena kurangkan kadar kolesterol sebab dia isap rokok, dia ada kencing manis. Overall risk. Okay. Alright. Another 2 hours podcast. Penat mama dengan dia. Alright. So, gula, garam, perasa, senaman, rokok, vape, kolesterol, mekanisme dalam badan dan jumlah ilmu yang kita ada adalah antara perkara yang kita dah bincangkan dalam podcast kita. Saya rasa hampir 1 jam, belum 1 jam lagi. Banyak untuk diambil masuk, tapi as a recap ataupun as a summary, for you, apakah the scenario now, terlampau banyak health information. Pre-pandemic,
tak ramai doktor yang di media sosial terutamanya. Doktor biasanya dijemput ke media perdana, TV ataupun radio. Kebanyakan doktor praktis. Terma TikTok doktor ataupun influencer doktor tak wujud sangat pun. Sekarang ni terlampau banyak informasi. Minum air lemon boleh kurus, garam ada 72 mineral, lepas tu terlampau banyak informasi. Jadi masyarakat confused sebenarnya. Masyarakat tak tahu nak buat apa. Saya tahu sebab bila saya berjumpa dengan mereka di event-event fizikal, bila dia orang tanya saya, kadang-kadang saya pun tak tahu nak jawab apa. Masyarakat sangat confused. Ada yang kata suruh puasa 24 jam, ada yang kata tak, makan je lah, semua nak makan tak apa, semua penyakit dah ada ubat dah sebenarnya. There's a lot of contradicting opinion dari dunia online. Apa nasihat Dr. On? Apa yang masyarakat patut buat? Apa yang dua kategori. Satu, orang yang sihat. Dia tak ada penyakit lagi, tapi dia takut dia kena penyakit. Jadi fitness coach cakap, dia dengar, dia takut. Nutritionist cakap, dia follow juga. Doktor ni cakap, dia follow. Doktor tu cakap, dia follow. Satu, orang yang sihat, dia takut dia jatuh sakit. Apa yang mereka patut buat? Yang kedua, orang yang dah ada penyakit, orang yang dah ada diagnosis, dia pergi follow up dengan doktor setiap bulan, 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Lepas tu dia dengar juga nasihat doktor-doktor online ni. Apa yang mereka patut buat? I will answer differently. Okay. You know what is the best form of lies? The best form of lies, right, when it is sprinkled with some truth. Right. Cara paling baik, saya bukan kata orang tu menipu dalam sosial media, bukan tapi nak bagi simple terms. Alright. Cara paling baik nak menipu, alright, atau nak confuse ke orang, alright, kalau kita campurkan sedikit dengan benda-benda fakta-fakta yang betul. Alright. Social media is free platform, free for all, betul? Alright. Saya pun ada, Dr. Mala pun ada, orang lain pun ada. So Alright. we cannot say, I'm not here to say that listen to me and listen to you only. Right, right. I'm not here to say. I'm not say I'm the best person. No. I don't want people to be attached to me. Right. Saya tak suka orang taksub dengan setengah-setengah doktor atau setengah-setengah individual. Doctors in social media has to be responsible. It is not about us. Okay. It is not about our popularity. Masalah dia, kalau 10 benda orang tu cakap, 2-3 tu betul dan 2-3 tu fakta yang senang kita nak research memang betul, kita akan assume kalau 10 benda keluar daripada mulut dia, semua betul. Semua betul. Alright. Yang tu yang payah. Alright. Yang tu yang paling sukar. Even confusing for me sometimes. Alright. Because the best form of lies, when you sprinkle that lies with some element of truth. Ultimately, you have to find someone responsible for you. Okay. Kalau orang apa tu, maksud dia? You see, kalau you pesakit jantung, pesakit kencing manis, ada doktor tengah rawat you, he is responsible for you. So you take his or her advice. Right. Jangan bawa advice daripada social media, pergi jumpa doktor and insist on that approach. Ada banyak boleh belajar. I mean, it's not a bad thing. Social media is a good thing. I've learned a lot from it. But most people do not have the ability to discern lies and the truth. Right. And that's make it difficult. Just because someone speak very fluently, cakap hebat, video editing hebat, followers banyak, Mak Saleh, kulit putih, it doesn't mean this is right. Correct. We doctors are responsible for be accountable. Jadi Correct. kalau saya cakap, you can find me at 3 o'clock in the morning if you need to. So, the doctors yang tak accountable for their action, tak boleh dia approach, tak boleh bagi data, susah. Nothing is 100%. Right. Betul, banyak timah penyakit-penyakit kronik dekat Malaysia disebabkan pemakanan, gula, processed food, and that may be accounting for significant component of our health issues now. Right. And can be benefit from change in diet as recommended in social media, but it's not all. Alright. 1 in 500 are born with genetic defect yang menyebabkan kolesterol dia tinggi. Right. Dan kalau orang tu ada kencing manis okok, memang terpaksa makan ubat kolesterol.
that normal advice, kurangkan gula, banyakkan makan lemak doesn't help. Jadi kalau you are born with high cholesterol, your LDL is 8. Daripada kecil, umur 13 tahun cholesterol 8. You cakap dia makan banyak lemak yang sihat sebab bagus untuk engkau, it does not work. It does not work for him. It may work for 499 patient out of 500, but for that particular person doesn't apply for him. So he must actually see an actual doctor who can see the blood test result. Doktor tu boleh telefon mak bapak dia, adik-beradik dia, ambil kolesterol result adik-beradik dia, compare and contrast. Lepas tu buat konklusi, sakit kau ni sakit genetik, kau kena kurangkan makan lemak. Adik kau tak ada masalah genetik, dia gemuk, dia kena kurangkan gula. Advice kat adik kau lain dengan advice kat kau. It has to be individualized. And you must be accountable for your action. Okay, so rumusan daripada Dr. On kalau saya nak ambil adalah kita kena bergantung kepada doktor yang boleh mengambil tanggungjawab daripada nasihat yang dia bagi. Dan kalau doktor tu boleh dicari pukul 2 pagi, 3 pagi ataupun anytime you perlukan nasihat secara face to face, you boleh cari doktor tu, you boleh pergi dekat doktor tu, then it's fair enough untuk mengambil nasihat. Dan pesanan daripada Dr. On juga tadi, kita perlu menuruti nasihat daripada doktor yang merawat kita tu, dan kita bolehlah ambil ilmu di media sosial sebagai ilmu tambahan. Tetapi terbaliknya, which is ambil ilmu daripada doktor media sosial, pergi paksa doktor dekat klinik tu buat macam ni, buat ujian darah ni, tu mungkin tidak adil lah ya, because kadang-kadang apa yang dikongsikan dengan media sosial tak backed by data, tak ada scientific research dan sebagainya. So saya rasa in the end of the day, kita mengambil tanggungjawab terhadap kesihatan kita sendiri. It's our responsibility. Makan banyak mana, kedai makan buka pukul berapa, sama ada kita nak sedut sesuatu masuk dalam paru-paru kita ataupun tidak, sama ada kita nak bersenam ataupun tidak. It's up to us, right? So, last question to you before we close. Maybe 5 things or lesser than that, berapa yang Dr. On boleh kongsikan. What do you do? Busy doctor, bekerja 7 days a week. Selalu juga tengok video Dr. On, dia buat case sampai pagi-pagi buta, 2 pagi, 3 pagi, lepas isi minyak tu dia buat video lagi. Adalah tu orang serangan jantung malam-malam. So sempat ke bersenam sebagai doktor pakar yang masih praktis? Sempat ke mencari makanan sihat di hospital yang bekerja? Sempat ke minum air secukupnya untuk seharian? Apa gaya hidup sihat yang diamalkan oleh doktor-doktor untuk menjaga kesihatan? Tak senang, Dr. Mala. It is not easy. Nak amalkan gaya hidup sihat setiap masa consistently something very difficult. Semua orang ada up and down dia. Jaranglah orang tu maintain perfect all the time. Memang ada up and down. Nak sambung nasihat pertama, bagi saya lah, nasihat paling pertama, kalau pesakit-pesakit dah pernah kena serangan jantung, dah pernah kena stroke, you cannot find peace of mind in social media. Kalau dah kena serangan jantung, dah ada stroke, ada doktor yang merawat, tumpukan perhatian kepada doktor yang merawat. Alright. Scrolling social media non-stop really give them peace of mind. Alright. Second, kalau lapar makan. Alright. Kalau rasa lapar, tengok tak ada benda yang elok untuk saya makan, tak payah makan. Tak payah makan. Tak payah makan. Learn to be hungry. Breakfast is not the most important meal of the day. Kalau you ada kencing manis atau borderline kencing manis, the only thing that you can get in the morning to eat adalah breakfast cereal manis atau roti yang manis, tak payah makan. There's nothing wrong by keeping hungry, doing a bit of fasting. Nombor 3, makan benda-benda yang as whole as it can. Malaysian has got very extraordinary skill. Orang Malaysia, Melayu terutamanya, Malangnya, memang ada satu kepakaran yang tiada dekat golongan orang lain. Kita ada kepakaran. We have the skill to transform food that is healthy to completely becoming unhealthy. Semua benda kita nak goreng. And ada intermediate dia antara makanan yang baik, yang sihat dengan makanan tak sihat. Quite often the intermediate is tepung dan minyak dan kita goreng. Right. I know ayam is healthy, nugget is not. Okay. Red meat is healthy, sausage is not. Alright. Apple is healthy, apple juice is not. Alright.
So kalau pergi kat shopping complex tu, man pergi dekat, I will not name the complex lah, but kalau jalan tu, nasihat saya, tengok troli bila beli tu. RM500 bayar troli tu, tengok how much time we spend dekat the periphery of the supermarket. Beli buah segar, beli ayam segar, ikan segar, meat, fresh meat, right. and then we go to the counter. Alright. Dalam tengok kita berapa banyak barang-barang yang kita makan tu, yang kita beli untuk makanan tu, yang kita kena bawa balik rumah letak dalam peti ais. Kalau tidak, dia busuk. Berapa banyak barang yang kita bawa daripada pasar raya tu, kita sebenarnya kena masak baru boleh makan. Alright. As opposed to kalau jalan terus daripada kaunter tu terus masuk dalam tengah-tengah. Semua makanan tu makanan proses. Dia keluar daripada botol, daripada plastik, daripada kaca atau daripada tin. Generally, makanan macam tu highly processed, akan ada banyak garam, akan ada banyak gula dan tak ada serat. Alright. So, bring raw food from outside and cook it at home. Make meal preparation as a priority of our life. Kita kena bagi tumpuan persediaan makanan di rumah tu, kena bagi emphasis. And that is, I think, is the most healthy thing. Healthy family members actually come from our kitchen. Alright. Okay. Saya pun agree juga. Saya pun very pro masak sendiri. Saya pun very pro kalau ada pilihan untuk makan pizza ataupun nasi campur, better makan nasi campur lah. Kalau ada pilihan sama ada nak makan burger ataupun nasi dengan telur goreng, better nasi dengan telur goreng lah, because makanan segar tu jauh lebih baik. Jadi okay, terima kasih kepada pendengar yang dengar daripada awal sampai akhir. Tolong rewind balik dan tengok betul tak Dr. On sebenarnya sebut kolesterol jahat di situ. Saya rasa dia sebut sebenarnya. Dan saya harap perbincangan dan perkongsian ini yang berlaku secara spontan memberikan banyak manfaat kepada pendengar di luar sana, rakyat Malaysia, netizens, untuk anda ambil yang jernih, buang yang keruh. Pilihlah apa yang sesuai untuk pilihan kesihatan anda. Dan kalau boleh, tolong berikan suggestion siapa lagi guest yang boleh dibawa ke You Sihat Podcast, apa lagi topik yang patut dibincangkan, patut kita kupaskan. Dan jangan lupa juga untuk ucapkan terima kasih kepada guest speaker kita untuk pilot episod pertama di You Sihat Podcast, Dr. On. Thank you so much, Dr. On. Thank you for having me.